Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQH TV. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat spot sini ya. Kadang aku nak mancing kat spot sini lah. Nak main kat kawasan sini ya. Sebabnya kat bawah air keruh, terlampau keruh. So kita kena naik atas sikit. Okey kawan, jom terus balik. Joran hari ni aku pakai satu ataupun dua. Aku pasang dulu satu. Satu umpan macam biasa lah, tengok. Untuk bunjuk dah habis. Okey, jom boleh lah. Pasang lagi satu tengok. Oh, yang tu bunyi dah. Bunyi dah. Ni bunyi dah ni. Tapi tak sangkut lagi. Kita tunggu dulu. Mungkin dia cagut-cagut tu. Umpan banyak. So dia cagut dulu lah kan. Biar dulu. Dah kena kawan, dah kena. Berat agak kawan. Alhamdulillah. Besar weh. Besar. Nampak mu besar. Besar kawan. Alhamdulillah. Wih, besar weh. Besar. Bukan nak nipu, besar. Semalam punya, kemarin punya. Semalam punya aku dah jual dah. Dapat RM30. Alhamdulillah ada orang beli Ada ipar aku nak beli dia tu. Balong tu ada tak ikan lampah tu. Ada. Nak beli. Dia nak beli. Baik lah kita. Dapat benda minyak lampah besar. Besar. Bukan aku nak tipu. Besar menapa aku. Menapa aku. Besar menapa aku. Alhamdulillah. Aku nak release lah ikan ni kawan. Kesian lah bagi dia membiak tau. Kita bagi dia membiak je lah kawan. Ikan ni macam macam mana kita bagi dia membiak ke
Jom kita release lah dia. Bagi dia biak lah. Kita release. Jom. Kita release di dalam karung. Kita masukkan dia di dalam air. Jom kita cuba lagi tengok. Bismillah. Dan ni habis lipas. Baru aku nak minum air tu. Baru aku nak pergi ambil air tu. Tengok. Kena. Aku baru nak ambil air. Ini pun ada makan. Aduh, sangkut dah kat situ. Sangkut situ ada kayu. Aduh. Ada kayu situ. Aduh. Dah 2 kali lah sangkut kat situ. Yang hari tu pun ada sangkut kat situ. Aduh. Sangkut kat situ ada kayu kat situ
je tengah tu. Allah. Hilang materai. Aku nak minum air. Bukan bisa mah tengok sikit. Bismillah. Kalau air naik sampai tebing atas ni ni tebing ni dia tutup lah, cantik lah. Besar sikit. Ada makan. Sesama aku lama dah. Setahun lebih aku tak sesama ni, baru aku sesama balik. Alhamdulillah, sesama ni, demam sesama ni tanda Allah sayang kita. Tekan lagi. Sangkut dah ke? Sangkut dah ke? Tarik lagi. Oh, meliuk-liuk. Oh. Sangkut dah. Oh, lagi. Sangkut dah tu ni. Sangkut lagi sudah. Yang mana satu ni? Dah makan dua sekali. Oh. Rambut kancing yang ni boleh makan. Rambut yang ni boleh makan. Oh, kamu. Bojohnya. Oh. Besar weh. Jom kita release. Dua-dua dah makan. Kena. Alhamdulillah. Kita release di dalam karung. Alhamdulillah.
Kena tak lagi kawan. Tadi ada bunyi ni. Tadi ada bunyi kuat. Tarik pun kuat. Ya ni. Ada tak? Ada ke tak kawan? Kita tunggu tengok dia tarik sekali lagi. Kita baru dia tarik tengok. Kadang ada cagut-cagut lah. Buat-buat meriah cagut lah. Kadang-kadang tak kena pun. Tengok. Sangkut ke tak lagi. Oh. Sak sekali. Sekali. Oh. Macam ada. Alhamdulillah. Berjaya juga. Berjaya. Sok dulu. Sok. Tengok. Good lah. Oh, sorry. Sorry. I am sorry. Sorry. Aduh, sakit. Aduh. Sakit lah. Berdarah tangan. Allah Akbar. Alhamdulillah, rezeki rilis dalam karung. Let's run through the field. Reach up and touch the sky. Is it really, really, really real? Bend like a willow. Bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow. Bend like a willow, Godzilla. Okey kawan. Aku
pun dah siap-siap dah barang semua. Aku nak balik lah. Sebabnya hari nak hujan dah tu. Tengok atas tu. Lepas tu tadi ada 5 orang makcik orang asli tu. Mancing kat atas tu. Makcik orang asli tu mancing atas. Hari ni hasilnya ada sikit 3 ekor. Oh, besar-besar. Oh, besar-besar ni. Ni 3 ekor 1 kilo lebih. Yang ni besar. Mula dapat ni. Lepas tu kedua besar sikit. Kecil sikit. Alhamdulillah dapat 3 ekor hari ni. Aku nak balik lah ni. Nak hujan. Hasil. Boleh tahan lah hari ni. Walaupun 3 ekor. Tapi besar-besar. Oh, sedap lah. Dia nak mari dah ni musim dia ni. Musim ikan lampam gajah besar-besar. Sebab dia nak mari musim hujan dah ni. Dia dah kerap hujan dah, air pun besar sikit, keruh sikit. Oh, dia datang lah. Alhamdulillah. Okey kawan. Aku nak gerak dulu. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang, episod yang akan datang. Moga-moga episod yang akan datang ni ada lagi ikan yang banyak dah besar. Tengok dalam episod yang akan datang mungkin aku pergi atas jalan kaki. Sebab aku nak pergi balik tempat yang hari tu. Tempat tu mungkin korang dah tahu tempat apa. So aku nak pergi balik atas, aku nak jalan kaki naik atas. Masa ni aku nak main belah ni. Sebab lagi pun aku tengok rasa macam demam sikit ni. Sesama pun ada. Okey kawan, gerak dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih menonton.